fokus. Tengok abang-abang sado dari Pakistan ini bekerja. Tak perlukan gym berbayar atau protein shake mahal. Cukup sekadar angkat guni plastik sampah sebesar peti ais setiap hari dalam debu berterbangan untuk bina otot yang kental. Seterusnya, gunung plastik kotor ini dimasukkan ke dalam kolam mandian khas. Mesin ini bertindak seolah-olah mesin basuh gergasi, berputar ligat dengan bilah besi untuk menanggalkan segala daki dan sisa kotoran degil yang melekat pada plastik tersebut. Namun, jangan terpedaya dengan buih airnya yang nampak mendamaikan. Dalam fasiliti ini, keadaan debu berterbangan, bunyi bising tahap konsert metal dan bau busuk yang menyelubungi ruang udara perlukan tahap imuniti luar biasa. Hanya yang berjiwa kental mampu bernafas dengan tenang di sini. Setelah bersih, serpihan plastik ini dihancurkan lagi dan masuk ke fasa pemanasan ekstrim. Di sinilah magic kitar semula berlaku. Mesin ini mencairkan plastik tersebut dan memerahnya keluar menjadi rupa bentuk seperti mie lidi atau spageti yang sangat panjang. Tali-tali plastik ini disejukkan secara mengejut di dalam air supaya keras. Spageti plastik yang sudah keras ini kemudiannya dipotong halus menjadi biji-biji pelet kecil serupa dengan bentuk beras. Selepas itu, pakcik ini mencampurkan pelet tadi ke dalam tong berpusing dan membakarnya sedikit menggunakan penunu bagaikan menyediakan resepi rahsia. Nampak gayanya saling tak tumpah macam tengah buat bertih jagung karamel di pasar malam. Warnanya ditambah supaya menarik, sama konsepnya seperti kakak-kakak kita yang menggunakan 8 lapisan krim malam setiap hari berturut-turut selama 3 bulan, glowing yang diharapkan namun kecewa yang didapatkan. Kemudian, pelet berwarna tadi dicairkan semula lalu ditiup tinggi ke atas membentuk belen plastik gergasi nipis yang menjulang ke siling kilang. Gulungan belon plastik ini kemudiannya ditarik, dikempiskan dan dilipat kemas melalui mesin penggelek yang panjang. Proses regangan ini benar-benar menguji tahap ketahanan plastik. Kalau rapuh, maka koyaklah ia di tengah jalan. Sama seperti semangat yang berkobar-kobar nak kurus selepas raya. Nampak tebal dan teguh pada mulanya, tapi nipis dan terbang ditiup angin pada akhirnya. Di peringkat akhir, gulungan plastik ini dipotong mengikut ukuran dan abang ini menyusunnya dengan penuh rapi. Kemudian, seorang lagi pakcik menggunakan mesin penebuk manual yang kuat untuk memotong bahagian atas membentuk pegangan beg plastik tersebut. Akhirnya, siaplah beg plastik kitar semula yang sering kita gunakan untuk mengisi barang dapur. Ini adalah skill tahap dewa abang-abang pekerja yang mampu mengubah kotoran menjadi harta karun handalan. Bermula dari sampah yang merusakkan bumi, mereka memulangkannya semula sebagai permata industri. Hebat bukan?